Personaliti media sosial dan pelakon Syifa Melvin mencuri perhatian ramai selepas berkongsi satu luahan yang agak mendalam tentang cabaran dalam memilih pasangan hidup. Dalam perkongsian tersebut, Syifa bercerita tentang realiti hubungan yang tidak selalu berakhir indah, walaupun setiap orang tahu tiada pasangan yang benar-benar sempurna. Menurutnya, keadaan jadi lebih berat bila seseorang diuji dengan pasangan yang mempunyai ciri-ciri narsistik yang boleh memberi kesan emosi dalam hubungan rumah tangga. Dia juga berkongsi pandangan bahawa ada situasi yang lebih menyedihkan apabila keluarga mentua sendiri sedar apa yang berlaku, tetapi dalam konflik rumah tangga, pihak wanita tetap dipersalahkan. Syifa turut menasihatkan rakan-rakan yang masih bujang supaya tidak terlalu tertekan untuk berkahwin, sebaliknya menikmati fasa hidup sekarang dengan lebih tenang. Katanya lagi, perkahwinan bukan sesuatu yang boleh dianggap ringan kerana ia adalah satu keputusan besar yang boleh menentukan masa depan seseorang, termasuk soal anak dan kehidupan selepas itu. Walaupun dia tidak menyebut mana-mana individu secara khusus, perkongsian tersebut tetap mengundang pelbagai reaksi netizen yang ramai bersetuju bahawa memilih pasangan hidup adalah antara keputusan paling penting dalam hidup. Sebelum ini, kakaknya Syida Melvin juga menjadi perhatian selepas meluahkan rasa kecewa berhubung konflik rumah tangga dan isu keuangan yang didakwa melibatkan dirinya. Perkongsian kedua-dua beradik ini membuat ramai netizen mula berbincang tentang realiti perkahwinan, tekanan emosi dan cabaran yang kadang-kadang tidak kelihatan di luar. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.